Hai, hari ni kita nak buat sambal belacan mangga. Tapi kita tak pakai belacan tau. Kita tukarkan belacan dengan ikan bilis. Ikan bilis ni nanti kita goreng. Lepas tu kita tumbuk-tumbukkan sekali. Kita perlukan, untuk 3 biji mangga, kita perlukan 11 biji cili hidup dengan sebiji bawang besar. Okey, nanti kita tunjuk cara dia. Mangga ni kita catuk-catukkan macam ni tau. Kita tak payah tumbuk dia. Catuk dia. Sampai dia tu pecah-pecah. Jadi kita tunjuk hasil dia tau. Okay. Kita gorengkan dulu ikan bilis ni. Kita masukkan sikit cili dengan ikan bilis yang kita dah goreng tadi tu, kita tumbuk. Masukkan sikit bawang, tumbuk. Siap, kita campur semua tadi. Kita letak garam sikit, jangan banyak-banyak sebab ikan bilis ni masin. Sikit. Kita letak sikit ajinomoto. Lepas tu kita gaul dia. Siap sudah sambal mangga kita. Makan dengan nasi panas-panas ni sedap tau. Terima kasih kawan-kawan yang setia saya. Bye.